So kita nak pergi ke satu destinasi yang agak unik. Kita nak pergi ke atas bumi. Kat atas ni, nampak tu. Ni dia, Murmansk, top of the world. Okey, untuk flight yang pertama ni kita akan naik Emirates daripada Kuala Lumpur ke Dubai yang mengambil masa lebih kurang 7 jam ke 7 jam setengah. Ideal seat kita memang awkward sikit sebab dia berhadapan dengan cabin crew. First kita nak share kat korang keadaan surau dia. Sebenarnya kita boleh solat berdiri menghadap kiblat, dia ada sediakan sejadah, dan ini dia bagi percuma je. Dan ini pula makan yang disediakan. Antara banyak-banyak yang flight meals, pada aku Emirates juga antara yang the best lah, antara yang paling sedap. Okay, ini menu yang saya dapat untuk first meal. Lepas tu saya nak tunjuk keadaan dalam tandas pula. Untuk tandas, sebab ni Airbus 380 dia agak spacious lah, ada banyak tandas, and aku suka dia punya lotion yang dia bagi ni, memang wangi. Dari segi entertainment pun not bad jugalah, ada banyak movie baru. Cuma aku tak suka betul bila TV tergantung macam ni kan. So aku dengar Quran je, insyaAllah. Perut dah kenyang, kerja dah siap. So it's time untuk kita tidur. Selepas lebih 7 jam dalam flight, akhirnya kita pun selamat mendarat. Welcome to Dubai. Kita transit sekejap je kat sini. Lepas tu kita nak boarding next flight kita. Ini adalah flight komersial paling besar di dunia, di mana dia boleh memuatkan sehingga 800 orang. Macam korang tengok ni, dia ada double deck. Dia ada 2 tingkat full. First time masuk flight yang ada tingkat atas macam ni. Dekat atas tu dia memang business dengan first class lah. Kita ni seat ekonomi je. Inilah keadaan seat ekonominya. Ini pula ada dia punya safety instruction, just in case korang nak tahu macam mana orang tingkat atas terjun ke bawah. Lepas tu ini pula in-flight meal dia. Setakat ni favourite in-flight meal aku lah. Dia salmon yang dibakar. Lepas tu ada dessert. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya kita pun sampai ke Russia. Tengok ni keadaan dia, nampak pun sejuk. Dengan tingkap dekat luar tu siap bergerak ais. Aku baru je dapat immigration Rusia. First time pengalaman aku, pegawai immigration ni dia pergi tanya pasal cop dekat dalam pasport aku yang tahun 2022 ni. Kita dah pergi banyak tempat, manalah aku hafal semua cop-cop ke pasport aku kan. Lepas dia tanya pasport ni, tanya ni kat mana? Aku pun tapi nasib baiklah dia bagi lepas juga. So border kat Rusia ni dia sangat strict dia check setiap helaian pasport kau. So hati-hati. Welcome to Rusia. Aku sangat terkejut bila sampai dekat Moskow ni. Ada ramai sangat orang Muslim, ada ramai orang pakai tudung, ada ramai orang muka macam Khalid Nurmagomedov, ada ramai orang macam Islam Makhachev. Kedai makanan halal pun banyak. Rupa-rupanya Islam dah bertapak lebih 1000 tahun tau dekat Russia ni. So aku assume mesti ada surau dekat sini. So aku pun tanyalah ada couple Muslim yang aku jumpa, diorang ni dari Dagestan, sweet sangat. Lepas tu diorang escort aku pergi ke surau. Yes, memang ada surau dekat airport dia ni. Jadi aku pun masuklah dekat surau dia. Wah, memang selesa, complete facilities, ada tempat wuduk, sejadah, telekom, semua ada. And saya ada pelbagai jenis kopiah dan kitab-kitab untuk orang yang nak mengaji Quran ataupun nak belajar pasal Islam dekat sini. So dekat Moskow kita ada surau. Jadi kalau korang datang ke airport ni, korang boleh solat. Selesai solat, aku pun pergi ke airport yang seterusnya. Jadi kita nak keluar pada airport ni. Okay guys, are you ready nak hidup udara Rusia? Bismillahirrahmanirrahim. Welcome Russia. Macam biasa, first thing first, bila kita sampai ke tempat bersalji ni, kita nak rasa tekstur salji dekat sini. Dekat sini kalau korang nak pergi mana-mana, korang kena guna Yandex Go. Dia macam Grab tapi apps untuk orang kat sini. Tapi sebab aku datang sini atas jemputan, jadi memang diorang dah sediakan semuanya. Aku tinggal naik je. Kemudian aku pun sampai di airport paling besar dekat Moskow, Sheremetyevo. Kat sinilah aku akan jumpa host yang jemput aku untuk bagi briefing tentang apa yang akan berlaku sepanjang trip aku. Inilah dia. Perkenalkan, Roman.
Hello my friend. Hello, my Finally. Total. Akhirnya jumpa. Yeah. Airport ni besar nak mampus. Yes. Salah satu airport paling canggih, paling cantik. Dan kat sini juga ada banyak makanan halal. Dan korang boleh tengok interior dia memang out of this world. Tak tahu pula Russia ni secanggih ini. Memang design airport dia lain daripada yang lain. Biasanya airport kan warna putih kan. So dia bagi vibe yang berbeza tau. Tak macam typical airport. Tema dia hitam and magical. Okay, first thing first, of course kita nak pergi cari surau dekat sini juga. Alhamdulillah kat sini ada surau. And dia betul-betul dekat depan money changer ni. So dia ada surau lelaki dan juga surau wanita. Tapi dia tak ada tempat ambil wuduk kat sini. Okay, so kita kena pergi ambil wuduk dulu dekat luar dekat tandas. Okay, it's time untuk kita tinggalkan airport yang cantik ni. And aku sangat suka vibe dia dekat sini lah. Orang-orang dia pun sangat friendly. Budak-budak dia pun sangat welcoming. Bila tengok foreigner, diorang akan greet. Jadi kita akan terus perjalanan lebih kurang 2 jam untuk pergi ke Kutub Utara di Murmansk. Ini adalah flight kita. So, welcome to Murmansk, the center of Arctic Circle. Jadi inilah dia Kutub Utara. Kita nak check in hotel dulu. Ini adalah keadaan hotel kita dekat sini. And hotel dia pun yang ni saya dapat dekat city center. Harga dia pun not bad jugalah. Ini semua dah disediakan oleh pihak ground kat sana daripada Legend Travel. Ini adalah bilik dia. So, aku akan kongsikan pengalaman pertama, hari pertama di Kutub Utara, di Murmansk City ni. Kita esok akan ada aktiviti yang sangat menarik. So, stay tune untuk hari yang kedua. Goodbye. Assalamualaikum.